Tu antaranya ialah biasa kita bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi berapa dah? 99. Lepas pada tu kita pun sambung La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi kita kena ingat lepas semayang tak ada berjamaah. Ni hak orang ramai di Malaysia buat ni, termasuk saya pun dulu-dulu berjamaah. Astagfirullah tu berjamaah. Alhamdulillah tu berjamaah. Allahu Akbar berjamaah. Satu. Padahal tak ada. Baca seorang ada. Baca Alhamdulillah, Alhamdulillah maknanya. Selalu baca seorang maknanya. Dan buat Nabi buat gitu-gitu lah. Tak berjamaah. Jamaah ni semayang je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis berjamaah. Nak balik lagi. Nak main sunat sila. Nak doa sila. Nak berzikir sila. Habis jamaah. Kadang-kadang waktu pada kita jamaah, kita semayang lewat tu imam. Assalamualaikum. Kita ada satu rakaat. Kita pun sambung rakaat kita. Tu imam pun masa kita Assalamualaikum tu, masa dia Assalamualaikum, kita, tu imam Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita pun Allah Akbar attack. Dah Allah Akbar kita habis pertama. Kita kena mula dengan Astagfirullah. Astagfirullah, Astagfirullah 33. Anak dia tu imam nak gimana pun. Kita baca Astagfirullah. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalal wal ikram. Jangan ikut dia. Tak boleh pahala kita. Pertama ikut je tak boleh pahala pasal benda tu tak ada jamaah Nabi dak ajar. Yang kedua kita pergi dak baca pula hak kita baca. Patutnya hak ni hak kita. Hak ni hak kita. Tok imam dak tanggung hak ni. Kita baca boleh. Kita dak baca dak boleh. Tok imam baca boleh tok imam. Orang baca boleh ke orang. Kita baca boleh kita. Habis gitu. Yang keduanya ialah dia kena baca slow. Slow. Linga dia je. Macam mana ustaz? Macam at-tahiyah. Macam mana at-tahiyah? Subhanallah, subhanallah. Baca mana at-tahiyah? Slow gitu lah subhanallah tu, alhamdulillah tu. Gitu agama ajar maknanya. Apatah lagi tu imam dia tengok ada orang mayang belakang dah habis lagi. Ataupun orang mayang sunat, ataupun orang mayang dah habis. Dia pergi baca kuat, boleh jadi haram pula. Kadang boleh jadi makruh. Dia baca kuat lepas semayang, tu imam ke, makmum ke, pakai speaker ke, tak pakai speaker ke, ada orang semayang dah habis lagi belakang, bukan boleh jadi sunat. Kalau baca kuat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram, ganggu orang semayang. Jadi nak buat agama ni, nak ceramah ke, nak kuliah ke, nak bang ke, nak semayang ke, nak baca Quran ke, biar dia tahu peraturan dia panggil. Peraturan dia. Kita nak ceramah, boleh lah ceramah. Boleh pahala kuliah. Boleh pahala kuliah. Ceramah politik, ceramah ekonomi, ceramah bab sains, ceramah bab pertanian. Ceramah bab nelayan. Apa boleh pahala? Ceramah bab nelayan, orang nak ke laut, nak ajar orang ke laut biar boleh ikan kita nak makan lagi contoh. Bab pertanian nak ceramah, bab sains kita nak ceramah, bab bulan, bab bintang. Hak Allah Taala belaka juga. Lepas tu, jangan maki orang. Jangan main maki orang. Jangan main ajar balah. Barang boleh berbeza, ajar boleh berbeza. Agama ni, fiqh ke, akidah ke, tasawuf ke, politik ke. Kalau barang boleh berbeza, tok guru, ustaz, kena khabar, barang ni boleh berbeza, jangan balah, jangan fanatik. Gitu. Sedap anak murid ramai jadi tak balah. Ni anak murid Allah. Waktu guru dia macam ke Nabi. Waktu ustaz dia tu macam tok wali. Tak boleh orang nak play, orang nak tak setuju, tak boleh. Barang boleh tak setuju. Ya tak setuju tak boleh, tak setuju tak boleh. Ni hak Allah, hak Rasulullah, hak Islam, hak mazhab boleh setuju tak setuju. Hak bati boleh setuju tak setuju. Hak ustaz, hak tok guru boleh setuju tak setuju. Hak Allah baru dia boleh tak boleh tak setuju. Kena bagi molek. Hak ni Quran, hak ni hadis. Hadis pula hak ni mutawatir. Hadis ni hadis mutawatir. Hadis ni hadis masyhur. Hadis ni hadis aziz.
Hadis ni hadis ahad. Hadis ni Bukhari Muslim. Hadis ni Hasan li zati, Hasan li ghairi. Hadis Tirmizi. Biar putih. Biar putih. Haram ni haram ijma'. Haram ni haram dak ijma'. Boleh berbeza haram ni. Haram ni bukan Quran beritahu, bukan hadis beritahu. Mazhab Syafi'i yang kata haram. Biar jelas. Hak ni haram ni tidak boleh berbeza. Quran beritahu, Nabi beritahu, tidak ada lagi khilaf. Biar gitu. Ini pandangan parti. Ini pandangan parti ikut mu partimu. Ini pandangan mazhab ikut mu lah mazhabmu. Ikut mu lah pandanganmu. Nak pergi paksa orang lain pula suruh ikut. Haram hak mu nampak, mu nak pergi paksa orang. Hal wajib hak mu nampak, mu nak pergi paksa orang. Hak paksa orang ini wajib hak Allah, wajib hak Rasulullah, wajib hak Islam. Baru kita kata tidak boleh berbeza maknanya.